sekeliling padang, merah kuning jadi kebanggaan. Seremban United bangkit pertahan maruah pasukan. Belum menitis bukan alasan, luka di kaki jadi bukti perjuangan. Dari awal tak pernah goyang, kita berdiri demi lambang di dada Tuan. Dari pilar Senawang Paroi kita melangkah, dengan doa dan semangat yang megah. Satu suara, satu arah, malam ni kita cipta sejarah. 1, 2, 3. Seremban United takkan rebah walau badai datang melilit. Seremban United, kita berjuang sampai whistle penamat berbunyi. பின்னால இருந்து பண்ணிக்கு வருவானுங்க. 5 5 தோட்டை. வெட்டடா, தூக்காதடா. இருவா. Good try. Jaga je aku cakap. Hai. Final dah pasal lah. Pecah.
Merah kuning api menyala, kemenangan ini milik kita. Dengar rentah, dendam bergema, suara di luar tak pernah kecewa. Setiap larian penuh makna, setiap hantaran janji setia. Lawan cuba jatuhkan kita, tapi mental kami tak mudah binasa. Selagi nafas masih ada, selagi itu kita takkan mengalah. Angkat tangan, langit jadi saksi, air mata, keringat jadi janji. Hari ini atau mati, kita tulis nama dalam memori. Seremban United, inilah masa kita buktikan semangat. Seremban United, kemenangan ni malam keramat. Seremban Aduh. United, Seremban United, juara kita pasti. Yang gol siapa? Calon lagi. Gol keempat. Gol yang kelima. Alang assist. Alang. Mana dia? Kau mana pendek? Oh, Kedah je. Ini mereka Gol bayar. yang keenam siapa assist? Abul. Last. Gol yang keenam. Keeper assist. Calok. Siapa assist? Oh, ya. Yang di tengah. Oh, ini. FND assist. Boleh. Boleh dua tu. Dan gol yang terakhir Aspul assist. Dan yang skor siapa? Dah pakai. Ada habis. Okey. So jadi untuk kita naikkan semangat balik, kita ketinggalan dekat NS Warrior lawan dengan Random. Game akan datang tu kalau saya nak bagi boleh. Tapi baju. Okey, yang kita perlu perbaiki kalau boleh kalau boleh game akan datang tak ada bolos, benda yang berlaku hari ni akan berlaku juga. Okey. Kalau ada bolos tak ada boleh. Okey, cuba. Kalau banyak je. Tak bagi tahu lah. Boleh lah 50. Ya 50 yuk. Aku 50 ni Kedah 100. Aku memang claim duit minyak ni. Time ni lah nak claim. Okay coach, macam mana game hari ni? Kemenangan 7-2. Okey, selamat malam, salam sejahtera. Saya rasa satu comeback yang sangat-sangat bagus. Kita ketinggalan 1-0 pada minit ke-10 dalam babak pertama. Tetapi player kita bertungkus lumus, mengending bau. Mereka dapatkan gol sama dan meningkatkan kemara gol lah. So saya rasa gameplay pada babak pertama sangat-sangat bagus. Okay? Dan memasuki babak kedua, player kita bermain dengan cemerlang dan juga
kesilapan dalam babak pertama mereka telah membetulkan, dan satu kombinasi set play daripada build back daripada defense kepada midfield dan corak permainan dua-dua bahagian wing dapat menghasilkan banyak gol lah, gol sampai 7 gol hari ini, dan saya rasa gembira dan kredit kepada ketua jurulatih dan penolong jurulatih dan juga pihak pengurusan Seremban United FC, dan juga saya berterima kasih kepada semua player yang berganding bahu hari ini untuk dapatkan kemenangan yang istimewa hari ini.